bila mau mati nanti. Yang jadi teman setiamu ialah Al-Quran. Sehari suntuk tak baca. Atas dunia mu tak say dengan Quran. Atas dunia mu tak bertegur sapa dengan Quran. Atas dunia mu tak tengok Quran. Atas dunia mu tak sapa Quran. Mu tengok mata sebelah ya Quran. Paling malang sekali mu tak kenal Quran. Ai bermakna mu tak pandai baca Quran. Logik dia akal ke tak? Bila mau mati nanti mu nak claim Quran sebagai temanmu yang akan menjadi temanmu dalam kubur Al-Quran. Sedangkan atas dunia mu tak say pun dengan dia. Tak mikir lagi kita muslimin-muslimat. Masih lagi kita laguan. Masjid besar gini mau kelengkapkan cukup segala-galanya. Dia tak kata takut nak mari cerah kebanding orang zaman dulu kan. Pakai karuk pergi surau, pergi balasah. Subuh sejuk lagi, hujan-hujan pulak pergi lagi. Kita ni jak daripada rumah sampai ke masjid penuh dengan tar. Naik atas masjid pulak sejuk pulak. Nyamai pulak. Zaman dulu mana ada kipas-kipas pun ni. Mana ada ekor-ekor. Nyamuk Tuhan lah tahu. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah, celaka besar. Bukan celaka main-main dak, celaka besar. Bagi ahli-ahli yang sembahyang. Hak sembahyang ni iaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan sembahyang mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adapun yang dinamakan wil itu, fawailu itu, wil itu ialah satu wadi, satu lembah dalam neraka Jahannam. Antara dua gunung dalam neraka Jahannam, lembah tu wadi tu nama dia wil. Dan untuk siapa mereka ini? Iaitu wadi itu tempat kediaman bagi orang yang mentakhirkan sembahyang dan teristimewa orang tak sembahyang. Sembahyang tapi mentakhirkan, melewat-lewatkan tanpa uzur syar'i dan musyaqqah. Kawan sembahyang kawan. Lewat pun kawan sembahyang. Apa dia mau lewat sembahyang? Kalau tanpa uzur syar'i dan musyaqqah, wemong. Nak rayak berat tak berat semaya ni. Ni kita hak set-set Obama supaya hak tua-tua. Nah ya. Kita berada di ambang kematian. Tah malam ni, tah dini hari ni, tah pagi esok, tah lusa. Bila kita tengok ada orang atas dalam Facebook, dalam TikTok dan sebagainya, tersentuh hati kita. Lama ya. Dia tulis dalam tu, dia kata ke dia, bila usia ayah dan ibumu di usia 60 tahun, bila ayah makmu berusia 60 tahun, sebenarnya kamu akan bersama dengan mereka tidak lama lagi ya. Dia royak ke anak-anak, bila pokmu tu makmu amak ni pula, mu tak akan lama dah akan duduk dengan dia. Maknanya mak ayahmu pada urus, pada adaknya sedang menanti-nanti saat kematian. Kita baca pom, kita pun teringat kita. Aku ni bukan 60, dekat 70 dah. Kalaulah dia tulis 60, dekat lagu tu dah. Aku 70. Orang putih kata anytime je. Bila-bila masa je. Tak mikir lagi kita. Dia berasa nak seronok lagi. Tak sih mari jemaah lagi.
Tak sih mari dengar orang mengajar lagi. Tak sih baca Quran lagi. Sedangkan Al-Quran yang akan menjadi teman kita dalam kubur. Tapi hari ini bukan Quran jadi teman setia kita. Yang jadi teman setia kita ialah handphone. Gila mana-mana pun tetap bersama. Tidur pun duduk pada tidur. Memang teman setia sungguh. Sedangkan bila mau mati, kakak tu ke mana? Hak mula bawa kilik kiri kanan, atas bawah, belakang depan. Habis seruk, bawa. Tengok ada baca ketubah, pun mu tak boleh tengok lagi kakak tu. Bila mau mati nanti. Yang jadi teman setiamu ialah Al-Quran. Sehari sutuk tak baca. Atas dunia mu tak saing dengan Quran. Atas dunia mu tak bertegur sapa dengan Quran. Atas dunia mu tak tengok Quran. Atas dunia mu tak sapa Quran. Mu tengok mata sebelah ya Quran. Paling malang sekali mu tak kenal Quran. Ai bermakna mu tak pandai baca Quran. Wah, logik dia akal ke tak? Bila mau mati nanti mu nak claim Quran sebagai temanmu yang akan menjadi temanmu dalam kubur Al-Quran. Sedangkan atas dunia mu tak saing pun dengan dia. Tak mikir lagi kita muslimin-muslimat. Masih lagi kita laguan. Masjid besar gini mau kelengkapkan cukup segala-galanya. Dia tak kata takut nak mari cerah kebanding orang zaman dulu kan. Pakai karuk pergi surau, pergi balasah. Subuh sejuk lagi, hujan-hujan pulak pergi lagi. Kita ni jak daripada rumah sampai ke masjid penuh dengan tar. Naik atas masjid pulak sejuk pulak. Nyamai pulak. Zaman dulu mana ada kipas-kipas pun ni. Mana ada ekor-ekor. Nyamuk Tuhan lah tahu. Tapi Alhamdulillah, mereka kaya iman. Mereka kaya iman, tapi mereka miskin dari segi harta. Tetapi hari ini manusia kaya harta, tetapi miskin iman. Pasal kita ni ada 4 muslimin muslimat. Duduk kelas yang pertama, memang tabik seperingnya. Hebatlah, syukur Alhamdulillah. Allah Ta'ala kurniakan pada dia. Yang pertama dia kata, orang yang kaya harta dan kaya iman. Kaya harta, kaya iman. Wombok ke dia ni? Tak ada orang back ke masjid. Orang takut back ke malam nak. Takut ada bocor ke. Pusing kan takut utuh ke dia. Kaya harta, kaya iman. Apa? Kaya harta. Dia infakkan harta dia untuk fisabilillah. Bayar ke tuan-tuan. Orang Melayu Islam di Malaysia ni, dia bina satu masjid 3 kali ganda hebat masjid ni. Dia sorang. Dan dia habiskan pitih dia 1 juta setahun untuk program masjid. Hebat Allah Ta'ala bagi pada dia. Dan dia konsisten istiqamah semaya Jumaat 5 waktu. Dia wujudkan yayasan, tubuh pusat pengajian. Dia biayai pengajian itu, dia ambil 19 buah negara, pelajar-pelajar yang miskin yang pakai 19 buah negara. 900 bulan dia beri ke budak-budak tu.
Duit poket. Masjid tu jemput ambo bagi kuliah subuh. Bila pergi kuliah subuh, tengok depan ni tergambar supaya kita bagi kuliah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kerana tengok pelbagai-bagai kaum bangsa ada, bagai-bagai negara. Kulit hitam, hok separuh hitam, kotak cicok pun ada, hitam separuh putih, separuh pun ada. Hok hitam teruh, hok putih teruh. Bagai-bagai cara. Sebelum nak semaya subuh tu kita tengok pobok dia semaya sunat. Bagai-bagai pesing semaya sunat nampak. Akid takbir. Ada hok gening, ada hok gening, ada pakai watak uti pun ada. Supaya duduk luar negara. Dia bina hotel sebelah masjid tu. 2 bilik dikhahkan untuk siapa dia yang ceramah di masjid tu, free dia duduk. Dan orang nak jumpa dia, orang yang buat masjid tu payah nak jumpa. Kalau dia mari semaya di masjid, dia duduk belakang-belakang. Sudah semaya bawa royak. Royak ketima, royak kata, sianu-sianu nak ada. Tapi dia duduk belakang. Dia tak say duduk depan. Apa takut orang hormat dia, orang sanjung dia, orang... Dia tak say. Tawaduknya dia. Dia manusia kaya di Malaysia ni, orang Islam yang pertama. Nak ayat ni. Kaya harta, kaya iman. Masjid Muhammadi Kota Baru, sepanjang Ramadan baru ni, dia menghabiskan untuk iftar malih berbuka puasa 300,000 tuan-tuan. 300,000 dia habiskan untuk malih buka puasa. Sehingga akan keluar dusta. Buka depan, iftar menarik pelancong. Malih buka puasa menarik pelancong. Ada 5 baris non-Muslim cahaya nak alik tawafat mai buka puasa kata. Dia seronok tengok. Awalnya dia mari dia pakai ikut dah. Waktu email petegur. Boleh nak mari buka puasa masjid, tapi kena pakai pakaian yang seperti orang dia pakai. Dia pakai. Hak paling hebat lagi nak ayat ni. Dia bunyi orang Islam bayar terah, bayar fitrah, bayar zakat. Dia minta kata email nak bayar zakat kata. Padahal dia non-Muslim. Seorang hamba Allah Ta'ala, setiap hari dia menginfakkan 3,000 sore dia untuk malih buka puasa. Sore dia 3,000. Dan Tok Imam ketemukan hamba dengan orang tu ketika hamba pergi kuliah subuh. Dia tak royak, tapi Tok Imam royak kat hamba. Dia kata, Ustaz, hak Ustaz kecik tadi lah. Dia beri 3,000 sehari untuk malih buka puasa di masjid. Dia sewa hotel depan Masjid Muhammadi sebulan sepanjang Ramadan. Tak balik ke rumah. Dia kata sekelami. Malah balik Ustaz. Kelik pun pas Zuhur nak mari pulak. Bahasa nak mari pulak. Saya pakai sewa situ. Senin selalu nak turun semaya ke apa gini. Dalam hati kata Allahu Rabbi ya Karim. Tuhan beri kaya harta, kaya iman. Tak apalah kita tidak duduk di kelas yang pertama. Duduk kelas nombor 2 pun tak apa. Kaya iman, miskin harta. Tak apa. Janji kaya iman, miskin harta. Bila mau kaya iman, mau boleh melakukan amal ibadat. Mau boleh berjemaah, boleh mari masjid, boleh baca Quran, boleh berzikir. Mau boleh beristighfar, mau boleh berselawat. Boleh melakukan semaya-semaya sunat. Boleh bangun malam, semaya tahajud. Bila mau kaya iman. Bila orang kaya iman, boleh melakukan amal ibadat. Bila kaya harta, boleh beli benda-benda di dunia. Nak beli gabil, nak kereta, nak beli kapal terbang pun boleh. Nak beli jet boleh, bila mau kaya. Gitu juga bila mau kaya iman. Bukan setakat semaya 5 waktu, semaya tahajud pun boleh. Mau boleh khatamkan Al-Quran sebulan sekali, sebulan 2 kali. Bila mau kaya iman.
Wali'azubillahi min zalik. Jangan jadi golongan yang ketiga. Kaya harta tapi miskin iman.